So bila tahun ketiga tu, waktu tu dah nak melahirkan anak kedua saya, saya tanya wah saya cakap, bila saya dah start bercerita dengan dia, dia tahu je jiwa saya sebenarnya. Dia nampak. Kadang-kadang saya pun minta tolong dia juga untuk konten tu, konten ni apa semua kan. Saya tanya dia, apa pendapat awak kalau saya nak berhenti? Kenapa? Dia tanya kan. Sebab saya nak cuba keminat saya yang ini. Okay, alright. Okay? Satu ni. Yes, yang seni ni. Berhentilah. Okay. Bila was saya cakap macam itu, saya dapat merasakan dia pun nampak yang saya ni cenderung ke arah mana sebenarnya. Betul. Tapi family saya mungkin tak nampak. Family saya mungkin beranggapan saya buat satu keputusan yang berat, Dahsyat yang ni, berisiko. kan? Voice saya bila dia jawab macam tu, padahal anak tak keluar lagi ni, anak tak Masih keluar lagi lagi. dalam Tapi kandungan. dah nak due date dah. Okay. So saya pun ambil keputusan, hantar notis. Saya cuti tanpa gaji dulu dalam 3 bulan macam itu. Saya ingat saya start nak ambil keputusan ni bulan 3. Okey. Bulan 3 waktu tahun musical Lawak Superstar tu. Ni ubi lah. 2023. Okey. Saya dah berhenti tapi saya diamkan diri. Family saya pun tak tahu. Diorang masih beranggapan saya cikgu. Oh, tak tahu Ya, tak tahu. Tapi saya beritahu saya cuti tanpa gaji je. Okey. Sebab waktu tu saya dapat pelawaan untuk syuting. Alright, okey. Time tu lah saya kenal Abang Joey apa semua. Oh, kat situ. Starting. Okey. Tu yang saya cakap dalam dunia seni ni, Abang Joey antara orang yang ditarik saya. Okey. Dia kuatkan semangat saya, dia yakinkan saya kan. Daripada bulan 3 sampai ke bulan 7 tu, awak bayangkan nak kata struggle tu tak, tapi saya dah kehilangan satu benda yang Mata pencarian awak lah yes, kan. mata pencarian saya dari sudut pekerjaan cikgu tu dah tak ada dah sebenarnya. Cuti tanpa gaji. Betul. Kan? Tak ada. Tapi saya alhamdulillah masih lagi boleh hidup. Okey. Cukup-cukup sebab saya ingat lagi, sebab saya time tu saya nak bagi keselesaan dekat saya punya wife. Saya check inkan dia dekat swasta. Okey. Faham lah. Faham. Private Kosnya ni, lah. kosnya. Ya. Dan rezeki pula time tu tak dapat normal. Caesar. So Bertambah lagi. bertambah lah. Betul. Kan dia punya Costing kosnya. Okey. Nilai kos pada waktu tu, itulah simpanan saya. Oi, Yang enam-enam. saya ada. Yang saya ada. Tapi saya percaya pada Allah. Saya yakin dengan dia. Saya cakap, habis je lah. Jalan. Tak apa. Yang penting awak selesa. Cuma bila dah settle, dah melahirkan, kita cepat keluar je. Sebab lagi lama warded lagi bertambah kan.